Tahu tak, 1400 tahun dulu seekor kambing korban harga dia 1 dinar emas. Tahu tak apa yang pelik? Hari ni masih boleh beli dengan 1 dinar juga. Ya, 1 dinar sama dengan 4.25 gram emas. Harga hari ni dalam 1800. Harga seekor kambing korban pun sekitar 1300 hingga 1500. Nilai emas kekal, tapi nilai duit? Cuba simpan 1500 dalam tabung. Tahun depan harga kambing naik, duit cukup lagi tak? Tapi kalau simpan 1 dinar, insya-Allah tetap boleh korban. Mulai tahun ni kita kumpul 1 dinar setiap tahun. Lepas 5 tahun, berapa banyak kambing kita dapat jadikan korban. Biar emas bantu untuk kita capai matlamat ibadat kita. Jom start kumpul 1 dinar dari sekarang. Saya Salwa Masdar ready bantu anda simpan emas dengan ilmu dan strategi paling mudah. Klik pautan di bio ataupun caption sebelum terlupa pula.